Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi ini kita ada contoh apa itu servis kenderaan untuk korang yang nak tukar benda lain, iaitu minyak enjin dan juga minyak gear. Okey, yang ni untuk mereka menggunakan ATF DW1 untuk model Honda FD 1.8 lah kan. Okey, jadi untuk korang yang memang tengah sakit kepala pasal kenderaan gear sentak, ada leaking tapi modal tak banyak lagi. So ni dia untuk korang yang selaku pengguna gearbox auto yang sedang mengalami masalah tapi bajet masih lagi mengalami sedikit kekurangan. Namun benda ni dapat digunakan oleh korang untuk kategori stop sleep, fix sleep, extend life. Yang ni bolehlah seketika digunakan untuk korang sementara menunggu bajet-bajet anda ada untuk menyelesaikan masalah gearbox je kan, lambat masuk gear, ada leaking. So yang ni dapat digunakan buat sementara waktu. So bolehlah bertahan seketika sampailah korang ada masa untuk servis gearbox tu ataupun tukar gearbox baru ataupun overhaul gearbox tu. Jadi selamat menservis kenderaan anda menggunakan barangan-barangan yang sementara ianya mampu digunakan untuk melindungi kos ringgit anda. Good luck brother and sister.